Hai semua, Assalamualaikum. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda, ini adalah sebalik tabir ataupun behind the scene saya untuk sesi syuting lorak kami dialek Hulu Kedah. Jadi untuk hari pertama saya menggunakan drone sebagai untuk mengambil aerial shot ataupun kita kata bird's eye shot untuk kita ambil keseluruhan tempat supaya isi dalam dokumentari nanti dapat digambarkan dengan secara lebih jelas seperti kawasan di daerah Sik, di kawasan Baling dan juga di kawasan-kawasan perkampungan. Dan satu lagi, supaya dokumentari ini mempunyai pelbagai jenis visual yang boleh menarik perhatian penonton. Jadi penggambaran untuk hari pertama hanyalah dengan menggunakan drone sahaja. Seterusnya, 3 hari selepas itu saya pulang ke Universiti Utara Malaysia untuk menemu bual Prof Dr. Masyitah bagi mendapatkan isi serta maklumat kajian berkaitan dengan dialek Hulu Kedah. Untuk lokasi, kami telah memilih bilik bahasa di Fakulti SLCP dan saya telah menyiapkan lokasi penggambaran supaya nampak lebih kemas dan juga lebih profesional. Dan jutaan terima kasih kepada Prof Dr. Masyitah atas peluang dan kesempatan yang diberikan. Sebulan selepas itu, saya kembali ke kampung halaman saya iaitu Kampung Betung yang terletak di daerah Sik untuk meneruskan sesi temu bual bersama Tuan Sofian bin Yaakob iaitu salah seorang penduduk asal kampung tersebut. Beliau adalah salah seorang responden yang masih menggunakan dialek Hulu Kedah dalam kehidupan seharian. Selang beberapa hari, saya meneruskan sesi penggambaran saya di Kampung Jaruk Putih yang terletak di daerah Baling. Pada hari tersebut, saya berjumpa dengan salah seorang sahabat saya yang masih berkomunikasi menggunakan dialek Hulu Kedah. Namun dalam setiap usaha, pasti ada ujiannya. Dan pada keesokan hari, benda ni terjadi dekat saya. So, hari ni ada berita kurang best sikit sebab barang semua bawa, tapi drone tak bawa. Bateri pun bawa. Dan saya terpaksa pulang ke rumah untuk ambil semula drone tu. Lepas tu kembali semula ke tempat penggambaran. Tapi iyalah, itulah orang kata asam garam dalam menyiapkan tugasan. Dan pada petang tu pula saya ke lokasi yang seterusnya iaitu sawah padi. Jadi dekat sini adalah 2 jenis shot yang saya gunakan iaitu menggunakan kamera dan satu lagi dengan menggunakan drone. Dan secara tak langsung ini merupakan hari terakhir saya untuk sesi penggambaran bagi dokumentari lorak kami dialek Hulu Kedah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang banyak membantu saya sepanjang menyiapkan tugasan akhir ini.